Hai guys, bertemu lagi kita di YouTube W Sibling Channel. Okey, pada video kali ni kita berada di mana? Berada di Miri, Sarawak guys. So pada video kali ni kita nak share tempat menarik ataupun tempat kami menginap di Miri. Okey, kali ni kita menginap di Imperial Palace Hotel dekat Bandar Miri, Sarawak guys. So apa tunggu lagi? So kepada yang mana baru first time jumpa W Sibling Channel, jangan lupa subscribe guys. So terima kasih juga kepada yang mana selalu tonton. Jom kita tengok apa yang ada di sini. Let's go. W Sibling, hi guys. So pada video kali ni kita ada dekat Imperial Palace Hotel dekat Miri, Sarawak guys. Okay, so jom kita first time sampai, jom kita nak check in dekat kawasan hotel. So kita dah perjalanan flight lebih kurang 2 jam lebih. So now kita dah sampai dekat Miri. So apa kita nak buat? So first thing first, kita nak check in dulu guys. Let's go. Okay, kita dah sampai dekat Imperial Palace Hotel dekat Miri. Sekarang tengah nak check in. Macam mana perjalanan? Penat, mengantuk. Okay, so ni kita sekarang dekat Imperial lah. Imperial, so ni view dekat kawasan lobby lah. Okay. So kita tengah tunggu nak check in. So ni barang kita dekat kawasan hotel ni. Okay, so nanti kita akan belanja view lah dekat kawasan hotel ni. So ni kawasan dekat lobby lah, kawasan lobby hotel. So kita tengah nak tunggu nak check in kat sini. Okay, now kita nak pergi ke bilik. Right, so jom kita tengok macam mana lah rupa bilik dia. So let's go. Kita tingkat berapa? Tingkat 5 lah guys. So jom kita naik, nak pergi tengok rupa bilik macam mana. Let's go. Okay, jom kita jalan ke bilik. Apa? 521. Okay, mana bilik kita? 536. Ni jalan nak ke bilik kita tingkat 5 guys. Straight pergi. Bilik kita nak tengok hari ni. Alhamdulillah kita boleh check in awal. Kita dah boleh masuk bilik. So now let's go. Tengok kita punya bilik. Kat mana kita punya bilik ni guys? Sini. Belah sini. Mana rupanya bilik. Kita nak mandi-mandi. Kita nak mandi, nak rest. Mana? Depan, berhadapan. Okay, so ni bilik kita 521 guys. Jom. So ni dia special sikit. Nak ni kena cucuk masuk guys. Okay, baru boleh masuk. So jom kita room tour dekat bilik. Let's go. Okay, Assalamualaikum. Kita dah sampai dekat Miri guys. So kita dah sampai dekat Miri. Ni hotel kita, Imperial Palace Hotel dekat kawasan Miri. So jom kita room tour lah. Tengok bilik dekat sini. So masuk-masuknya bilik. Okay, ni pintu. Masuk je bilik guys. So ni dia punya view lah dekat kawasan bilik kita ni. Kita ambil queen. Okay, bilik queen harga dalam 150 lah untuk satu malam. Okay, apa yang ada kat tempat kita nak tidur ni? Alright.
Okay, so kat sini kalau tengok macam biasa plug point. Okay, ada tempat kita letak barang. Okay, so ni katil queen. Katil queen and then ada dia punya almari. Okay, TV macam biasa, TV and then the cabinet. Right, and then ada sofa. Alright, macam biasalah. Ni ruang dia okay, selesa. Okay, ruang dia selesa dan okay. Yang paling penting bila kita sampai kita nak tahu kiblat lah. Right, so ada kiblat Ada kiblat. Okay, ni kiblat dia dan view dia. Tapi sayang lah. View kita menghadap koridor. Kita ada di kawasan Imperial Palace Hotel. Okay, dekat Miri, Sarawak. So, kita just lepak santai je petang ni dekat kawasan lobi ni. Okay, kat kawasan lobi ni. So, ni view dekat kawasan lobi dekat Imperial Palace Hotel lah. So, kalau sampai penat ke apa, so korang boleh duduk dulu, relax. Okay, sambil duduk menunggu kan. So ni adalah Imperial Palace Hotel lah dekat kawasan Miri, Sarawak ni guys. Okay, so jom kita nak. Cantik tak tangga dia ni? Dan kalau nak OTD ke, ambil gambar ke kat kawasan ni, just nice. So mungkin kawasan dinner kot kat sini, aktiviti. So kita ada sekarang ni ada dekat kawasan Imperial Palace Hotel lah, dekat kawasan Miri. Terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. So jumpa kita di video yang akan datang. So inilah video kami di Imperial Palace Hotel Miri, Sarawak.